Selamat datang semua. Hari ini kita nak kupas satu buku yang cukup penting rasanya, The Coming Wave oleh Mustafa Sulaiman. Ya, buku yang banyak diperkatakan sekarang ni. Betul. Sumber kita memang buku tu sendirilah. Dia cerita pasal gelombang teknologi besar yang tengah datang ni. Fokus utama pada AI, kecerdasan buatan, dan juga satu bidang yang agak baru, biologi sintetik. Dua bidang yang sangat transformatif. Jadi, misi kita hari ni, kita nak cuba faham apa idea utama dia, apa perubahan besar yang bakal berlaku, dan cabaran getir nak uruskan semuanya. Sulaiman ada sebut satu benda menarik, dia panggil perangkap pengelakkan pesimisme. Macam, kita ni segan atau takut nak fikir kemungkinan buruk teknologi ni, jadi jom kita bongkar sama-sama. Okey, dan memang skala gelombang yang Sulaiman maksudkan ni, tak pernah kita lihat sebelum ni. Ini bukan setakat kita dapat alat baru macam telefon pintar baru ke apa. Bukan macam tu Bukan. AI dan biologi sintetik ni, dia sentuh benda paling asas. Kecerdasan tu sendiri dan kehidupan tu sendiri. Potensinya memanglah hebat. Kita boleh dapat ubat baru, tenaga bersih, macam-macam lagi. Bunyi macam bagus. Tapi serentak tu, risikonya sangat membimbangkan. Sampai ke tahap boleh goyangkan kestabilan negara bangsa yang kita ada sekarang. Jadi di situ konfliknya ya? Ya, di situlah ketegangan utama yang buku ni cuba rungkai. Macam mana kita nak ambil manfaat semua ni, tapi dalam masa sama, jaga keselamatan. Macam mana nak kawal benda yang sangat berkuasa ni? Itu persoalan besarnya. Sulaiman guna analogi gelombang kan untuk bantu kita faham macam mana tu? Betul. Dia suruh kita bayangkan macam enjin pembakaran dalam, IC tu. Macam mana ia ubah dunia kita. Dulu kan, mula-mula ada usaha awal dari orang macam Nicholas Otto, Carl Benz. Yang cipta enjin awal tu? Ya. Lepas tu, bila Henry Ford datang dengan idea barisan pemasangan untuk Model T, kereta jadi murah. Tiba-tiba ramai orang boleh beli kereta. Barisan pemasangan tu memang revolusi. Kan? Dan teknologi ni merebak. Cepat pula tu. Sekarang ni ada berbilion enjin kat dunia ni. Ia bentuk bandar kita, cara kita kerja, cara kita pergi mana-mana. Semuanya berubah. Betul tu. Dan dia kata gelombang teknologi ni bukan yang pertama lah kan? Ada yang sebelum ni. Tepat sekali. Macam revolusi pertanian dulu. Bila manusia mula tanam pokok, bela haiwan, atau revolusi perindustrian dengan kuasa wap, lepas tu elektrik. Setiap gelombang baru ni, dia bina atas yang lama. Dan jadi lagi cepat. Lagi cepat dan impaknya lagi besar. Penyebaran teknologi ini dipanggil proliferasi, ada sebabnya. Ada permintaan pasaran, kos makin turun, lepas tu orang suka tiru. Kalau satu negara buat, negara lain pun nak buat. Macam dah jadi hukum alam teknologi pula. Okey, faham. Jadi, apa yang buat gelombang sekarang ni, AI dan biologi sintetik ni lain sangat? Kenapa dia lagi mencabar? Sebab utamanya, AI dan biologi sintetik ni bukan sekadar penambahbaikan biasa. Dia ni tergolong dalam kategori teknologi tujuan umum, GPTs. GPTs, apa tu? General Purpose Technologies, maksudnya dia teknologi asas yang boleh ubah semua benda. Cara kita kerja, cara kita berkomunikasi, cara kita faham pasal kecerdasan, pasal hidup. Semua sekali. Wah, besar tu skop dia. Memang. Dan ada satu kitaran maklum balas yang mengarik. Kemajuan dalam bit komputer, AI, bagi kita keupayaan untuk main dengan jin biologi. Lepas tu, bila kita pandai main dengan jin, kita boleh pula main dengan atom bahan fizikal dengan cara baru. Jadi, satu bidang pacu bidang lain lah ni. Macam itulah. Ditambah lagi dengan teknologi sokongan lain yang tengah naik juga. Pengkomputeran kuantum, robotik, semua ni bergabung. Okey, jadi macam satu ekosistem teknologi yang kompleks. Betul. Sulaiman guna istilah ledakan Cambrian teknologi. Macam ledakan hidupan zaman purba dulu tu. Sekarang ni, kita nampak ledakan kombinasi teknologi baru. AI kahwin dengan biologi, biologi dengan sains bahan, robotik dengan AI. Dan semua ni jadi serentak dan cepat. Terlalu cepat. Gabungan dan kepantasan inilah yang buat gelombang sekarang ni lebih asas, lebih kuat. Dan ironinya, lagi susah nak kawal berbanding dulu. Mari kita tengok dekat sikit pasal janji dan risiko ni. Kita mula dengan AI lah. Contoh-contoh dia memang wow kan? Macam DeepMind tu. Ya, DeepMind. Dia latih AI DQN, nama dia. Main game Atari lama tu.
AI tu belajar sendiri tau. Belajar sendiri? Dan yang bestnya, dia bukan setakat pandai main. Dia jumpa strategi baru yang orang tak pernah fikir. Macam dalam game Breakout tu, dia korek terowong kat tepi. Bijak gila. Lepas tu ada AlphaGo yang kalahkan juara dunia Go tu. AlphaGo. Itu memang detik bersejarah lah tahun 2016 tu. Lee Sedol kalah, pakar Go semua ternganga tengok langkah 37 dalam game kedua tu. Langkah yang pelik itu kan? Ya, mula-mula orang kata, apa benda ni? Macam orang baru belajar main. Tapi langkah itulah yang buka jalan untuk AlphaGo menang. Ini tunjuk AI bukan setakat tiru kita. Dia boleh cipta pengetahuan baru, strategi baru. Malah dia kata AlphaZero lagi power kan? Belajar dari kosong. Betul. AlphaZero belajar sendiri, tak tengok pun game manusia. Lepas tu, dia lawan AlphaGo, menang 100-0. Bayangkan. Gila. Sekarang kita ada model bahasa besar, LLM, macam ChatGPT, boleh sembang, buat ringkasan, tulis kod komputer pula tu. Macam GitHub Copilot tu, dia tolong programmer tulis kod. Kajian kata produktiviti naik 55%. Dahsyat tu. Sangat meyakinkan sampai ada kes jurutera Google tu kan, Blake Lemoine, dia percaya AI Lambda tu hidup. Ya, insiden Lemoine tu memang buka mata kita. Betapa pandainya AI ni tiru perbualan manusia. Sampai kita sendiri boleh keliru. Dan robotik pun sama maju. John Deere ada traktor otonomi, gudang Amazon penuh robot. Betul. Robot macam Proteus, Sparrow kat Amazon tu boleh angkat barang sendiri. Malah, kita dah tengok penggunaan robot untuk kekerasan. Polis Dallas guna robot bawa bom untuk tumpaskan penembak hendap tahun 2016. Itu satu perkembangan yang agak membimbangkan juga. Tapi dari sudut positif, potensinya besar kan? Macam AlphaFold tu. Tepat. AlphaFold tu selesaikan masalah lipatan protein. Masalah ni dah 50 tahun peningkan kepala ahli biologi. AI selesaikan. Ini percepatkan penyelidikan biologi, mungkin kita boleh jumpa ubat baru lagi cepat. Itu contoh AI bantu bidang lain. Dalam biologi sendiri, ada CRISPR kan? Ya, CRISPR. Macam gunting genetik. Boleh edit DNA dengan tepat. Ini buka pintu untuk rawat penyakit genetik, macam sal sabit, thalassemia. Boleh juga buat tanaman lagi tahan lasak. Jadi banyak harapan lah ni. Banyak. Tambah lagi dengan robotik, potensi kuantum komputer, tenaga bersih macam solar, fusi nuklear, memang nampak cerah masa depan. Okey, itu bahagian yang cerah. Tapi, mesti ada tapi kan? Sulaiman risau pasal AI ambil alih kerja kognitif manual. Kerja office kita ni lah. Ya, itu risiko ekonomi. Tapi ada risiko lagi dalam. Terutama dari biologi sintetik. Biologi sintetik, apa tu sebenarnya? Dia macam kejuruteraan genetik tahap tinggi lah. Reka bentuk semula sistem biologi untuk tujuan baru. Sulaiman cerita pasal satu seminar. Ada profesor bentangkan senario. Agak menakutkan. Senario apa tu? Dia kata, mungkin nanti seorang individu je dengan sumber yang taklah hebat mana boleh cipta kuman atau patogen berbahaya. Boleh sebabkan pandemik. Biar betul, seorang individu. Itu kebimbangannya. Dan benda ni bukan fiksyen sains sangat. Kita ada sejarah makmal bocor. Walaupun ada protokol keselamatan. Influenza Rusia 1977, antraks Soviet 1979, malah virus smallpox hampir terlepas kat US tahun 2021. Benda ni boleh jadi. Risiko digital pun ada. Serangan cyber macam WannaCry, NotPetya tu. Ya, itu risiko ekonomi. Tapi ada risiko lagi dalam, terutama dari biologi sintetik. Biologi sintetik, apa tu sebenarnya? Dia macam kejuruteraan genetik tahap tinggi lah. Reka bentuk semula sistem biologi untuk tujuan baru. Sulaiman cerita pasal satu seminar. Ada profesor bentangkan senario. Agak menakutkan. Senario apa tu? Dia kata, mungkin nanti, seorang individu je, dengan sumber yang taklah hebat mana, boleh cipta kuman atau patogen berbahaya. Boleh sebabkan pandemik. Biar betul. Seorang individu. Itu kebimbangannya. Dan benda ni bukan fiksyen sains sangat. Kita ada sejarah makmal bocor. Walaupun ada protokol keselamatan. Influenza Rusia 1977, antraks Soviet 1979, malah virus smallpox hampir terlepas kat US tahun 2021.
benda ni boleh jadi. Risiko digital pun ada. Serangan cyber macam WannaCry, NotPetya tu. Yang kena curi, lumpuhkan sistem kesihatan UK. NotPetya tu mula-mula target Ukraine tapi merebat satu dunia. Syarikat besar rugi berbilion. Ini tunjuk sistem digital kita ni rapuh sebenarnya. Dan bukan setakat cyber je kan? Kes pembunuhan saintis Iran tu? Mohsin Fakhrizadah, ya. Laporan kata guna mesin gun yang dikawal jauh, letak atas truk. Ini macam petanda awal senjata autonomi. Lepas tu ada deepfake lagi, video, audio palsu. Yang tu pun masalah besar. Makin susah nak beza mana betul, mana tipu. Bayangkan kesannya pada pilihan raya, reputasi orang, kepercayaan kita pada berita. Semua ni Sulaiman panggil pemuat kerapuhan. Fragility amplifiers. Teknologi ni buat sistem kita yang sedia rapuh jadi lagi rapuh. Bila dengar semua risiko ni, rasa macam patutnya kita perlahan sikit kan? Tapi Sulaiman kata tak boleh. Ada daya kuat yang tolak teknologi ni ke depan. Apa dia? Pertama sekali, tekanan geopolitik. Negara lawan negara. Macam dulu Sputnik buat US berlumba ke angkasa. AlphaGo tu jadi detik Sputnik untuk China dalam AI. Semua negara besar rasa dia kena kuasai teknologi ni. Untuk ekonomi, untuk tentera. Macam perlumbaan senjata teknologi lah ni. Lebih kurang macam tu. Kedua, sifat ilmu tu sendiri. Ilmu ni suka bebas. Budaya sains kan terbuka. Orang kongsi penemuan, buat jurnal, ada sumber terbuka, open source lagi. Susah nak simpan rahsia lama-lama. Dan mesti ada faktor duit juga kan? Oh, itu yang ketiga. Duit. Potensi untung dia besar gila. Ada yang kata pasaran AI, biotech ni boleh sampai $100 trilion. Jadi, syarikat gergasi, pelabur modal teroka, semua tumpul ke sini. Semua nak bahagian. Jadi, persaingan negara, sifat ilmu, duit, ada lagi? Ada. Keempat, kita memang perlukan teknologi ni untuk selesaikan masalah besar. Perubahan iklim, bekalan makanan, penyakit. Jadi ada desakan untuk terus inovasi. Dan akhir sekali, faktor ego. Ego? Macam mana tu? Keinginan saintis, jurutera nak jadi yang pertama, nak cipta benda hebat. Macam Oppenheimer cakap pasal bom atom tu. Technically sweet. Rasa puas bila dapat cipta sesuatu yang canggih. Sejarah pun tunjuk susah nak tahan teknologi. Macam Uthmaniyah cuba sekat mesin cetak, Luddites lawan mesin industri. Akhirnya, teknologi tu menang juga. Jadi, banyak faktor lah yang buat dia macam tak boleh dihalang? Ya. Dan bukan setakat insentif je. Teknologi gelombang ni ada 4 ciri unik yang buat dia lagi susah nak kawal. Pertama, asimetri. Asimetri, maksudnya? Kesannya tak seimbang. Kumpulan kecil atau seorang individu pun boleh guna teknologi murah macam drone biasa tu, ubah suai sikit, dah boleh cabar kuasa besar atau buat kerusakan besar. Dulu, hanya negara je mampu buat macam ni. Faham. Kedua, hiperevolusi. Teknologi ni bukan setakat cepat berkembang, tapi dia bergabung dan berevolusi bersama. Lagi cepat dari kita sempat faham atau buat peraturan. Macam AI percepatkan biotech tadi. Peraturan selalu lambat. ketiga, Kegunaan omni, serba boleh. AI yang sama boleh rekomen filem, boleh diagnose penyakit, boleh pandu drone pembunuh. Biotech boleh buat ubat, boleh buat senjata biologi. Susah nak sekat kegunaan buruk je. dan yang terakhir, Keempat, autonomi. Sistem AI robot makin boleh jalan sendiri tanpa orang kawal langsung. Bagus untuk cekap, tapi risiko silap, risiko buat benda pelik, risiko hilang kawalan tu tinggi. Kalau apa-apa jadi, mungkin kita tak sempat nak buat apa-apa. jadi kalau nak kawal pun memang susah gila lah ni. Sangat susah. Cuba banding dengan senjata nuklear. Nak kawal nuklear punyalah susah. Kena belanja besar, teknologi rumit, kerjasama antara bangsa, berdekad-dekad, semua orang takut gila, nasib baik lagi. Itu pun tak sempurna. Sekarang bayangkan nak kawal AI dan bio ni. Lagi senang dapat, lagi murah, ada ciri-ciri tadi pula tu. Cabarannya berkali ganda lagi besar. Jadi inilah dilema abad ke-21 yang Sulaiman cakapkan tu. Kita macam tersepit antara bencana dengan distopia. Betul. Satu pihak, bencana. Risiko teknologi ini terlepas. Pandemik buatan manusia, perang AI tak sengaja, serangan drone beramai-ramai. Na'udzubillah. Menakutkan. Satu pihak lagi. Distopia. Sebab takut sangat bencana tu, kita cuba kawal habis-habisan. Pengawasan melampau, kawalan ketat, hilanglah kebebasan privasi kita. Macam dalam cerita fiction science pula. Dan kat sinilah
perangkap pengelakan pesimisme tu main peranan kan? Kita takut nak fikir dua-dua pilihan ni. Ya, kita cenderung nak, takkanlah jadi stroke tu. Kita fokus pada yang best je. Lagi teruk, institusi yang patutnya uruskan ni, negara bangsa tengah goyah. Orang dah kurang percaya kerajaan, politik berpecah belah. Negara pula dicabar oleh syarikat teknologi gergasi, oleh kumpulan bukan negara yang guna teknologi ni. Macam perjanjian lama antara rakyat dengan negara tu dah makin longgar. Gambaran ni nampak agak suram, tapi Sulaiman tak suruh kita putus asa kan? Dia ada cadangkan jalan keluar, pengawalan atau containment. Betul. Dia tak kata senang. Bukan satu solusi magic, tapi satu set langkah berterusan. Macam kita pasang pengadong jalan sikit-sikit kat banyak tempat. Apa antara langkah-langkah utama dia? Boleh kita kumpulkan dalam beberapa prinsip lah. Pertama, keselamatan proaktif dan audit. Maksudnya, jangan tunggu masalah jadi, baru nak bikin keselamatan. Kena labur besar dalam R&D keselamatan dari awal lagi. Contohnya? Macam isu penjajaran AI, pastikan AI buat apa kita suruh. Keselamatan cyber kena mantap. Protokol biosafety kena ketat gila. Sulaiman kata kena ada program macam Project Apollo, tapi untuk keselamatan AI dan bio. Lepas tu, kena ada audit bebas, kena ada hacker baik, uji sistem ni sebelum lepas ke pasaran. Kena telus. Okey, bina keselamatan dari dalam, uji dari luar. Apa lagi? Kedua, kawalan strategik dan tadbir urus adaptif. Ini termasuk idea guna titik sekat atau choke points. Titik sekat? Macam mana tu? Macam dalam rantaian bekalan. Contohnya, chip komputer canggih untuk AI ni, tak banyak syarikat boleh buat. TSMC kat Taiwan, ASML kat Belanda. Jadi kerajaan boleh kawal ekspor teknologi kritikal ni. Bukan untuk sekat terus, tapi untuk beli masa. Bagi kita masa, bangunkan langkah keselamatan. Tapi ini mesti isu politik besar ni. Memang. Tapi ini antara cadangannya. Selain tu, kerajaan kena ada pakar teknikal sendiri. Jangan harap orang luar je. Peraturan pun kena pantas, kena fleksibel. Mungkin lesen bertingkat untuk teknologi berisiko tinggi ke? Faham. Yang ketiga? Ketiga, kerjasama pelbagai pihak dan perubahan budaya. Kawal ni bukan kerja kerajaan seorang. Syarikat penyelidik yang buat teknologi ini kena bertanggungjawab. Pengkritik pun kena bawa masuk. Berbincang. Jangan kritik dari luar je. Kerjasama antarabangsa. Itu pun kritikal. Walaupun susah zaman sekarang ni. Kena cuba buat perjanjian, norma global, belajar dari kes macam protokol senjata laser pembuta tu. Dan paling penting, kena ubah budaya. Budaya dalam sains dan teknologi kena lebih terbuka pasal kesilapan, belajar darinya. Macam industri penerbangan. Kena lebih hati-hati fikir kesan jangka panjang. Akhir sekali, orang awam macam kita semua kena terlibat. Kena tahu, kena ambil peduli. Jadi pendekatannya berlapis-lapis lah. Teknikal, politik, industri, antarabangsa, masyarakat, semua kena main peranan. Bunyinya sangat mencabar nak buat semua ni serentak. Memang. Sulaiman pun mengaku, ini laluan sempit. Tak ada jaminan berjaya. Tapi katanya pilihan lain bencana atau distopia lagi teruk. Jadi kalau nak rumuskan dari buku Sulaiman ni, kita tengah hadap gelombang teknologi yang amat berkuasa, manfaatnya besar, memang boleh ubah hidup kita jadi lebih baik. Betul. Tapi risikonya pun nyata, besar, malah mungkin sampai tahap kewujudan kita terancam. Nak kawal, nampak macam mustahil. Sebab banyak sangat daya tolak ke depan dan sifat teknologi itu sendiri yang susah nak dipegang. Tapi, walau susah macam mana pun, pengawalan tu satu kemestian. Teringat balik pasal Luddites tu. Mereka menderita lawan mesin dulu. Tapi anak cucu mereka dapat faedah revolusi industri. Persoalannya sekarang, boleh tak kita, kali ni, ambil faedah AI dan bio ni tanpa kena bencana yang paling teruk? Buku ni tinggalkan kita dengan satu soalan besar lah untuk difikirkan. Matlamat kita, kata Sulaiman, bukan teknologi, bukan maju semata-mata. Tapi apa? Matlamatnya ialah nak pastikan teknologi ni kuatkan sifat terbaik kita sebagai manusia. Kreativiti kita, kerjasama kita, empati kita dan teknologi ni mesti ikut acuan nilai kemanusiaan kita. Kita yang bentuk dia, bukan dia bentuk kita. Jadi, soalan untuk pendengar kita renungkan. Ya, soalan untuk anda fikirkan. Apa peranan anda? Apa tanggungjawab peribadi anda dalam nak faham gelombang ni?
dan macam mana anda boleh sumbang sikit sebanyak untuk pastikan haluan dia ni betul-betul bawa manfaat untuk semua, bukan bawa mudarat atau bawa kita ke tempat yang kita tak nak. Fikir-fikirkanlah.